Dah petang ni nak bagi sumbangan. Nama abang tersenarai dalam penerima sumbangan JKM. Cik ni juga adalah penerima bantuan bulanan JKM. Abang memang tak pernah dapat 300 sebulan kan? Ini duit ni. Yang ni yang hari ni kami sampaikan sekali lah. Yang ini kiringannya ada bekalan beras yang kita kena buat apa. Tahu mak pejabat. Tahu mak ya. Tahu aja. Kita sampaikan dalam video ni. Ya Pak Muhammad. Orang tinggal ni satu. Itu lah berapa? Ya, Pak. Buatlah. Satu pagi di bulan Saya di Johor tuan, kita Pak. Oh, ya. Terima kasih.